Sakta yang pertamanya kena ambil daripada mulut guru kan. Yang keduanya untuk Syatibiyah kita ada 4 tempat sakta. Dalam surah Kahfi, dalam surah Yasin, dalam surah Al-Qiyamah dan juga Al-Mutaffifin. 4 tempat tu ya. Saya nak baca ayat 47 nya. 47. Ini hafaz kita ni. Wa idza qila lahum أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Banyak sakta lagi kan, hak tinggi lagi tu. Untuk kita biasa ni 4 tempat. Sakta ialah berhenti sekejap tanpa ambil nafas yang baru, tempoh yang kebiasaannya tak menafas. Nak tahu nafas, kita tengok mulut orang tu, gaya bergerak tak lain. Jangan lepas mulut daripada makhraj asal tu kan. Macam sini marqadina, berhenti. Kalau mulut kita bergerak tak lain, berhenti, kita nak nafas baru. Mulut kekal gantung hang gitu. Marqadina hadza